Apabila tugas untuk menyediakan pelan ini sudah sampai kepada peringkat di mana ianya sudah dapat dibentangkan kepada rakyat, satu pelan yang begitu pada pengamatan saya sangat komprehensif, satu pelan yang boleh disifatkan sebagai sangat demokratik kerana mengambil kira input daripada pelbagai gulungan. Sebuah pelan yang boleh dikatakan begitu telus dan berani kerana kita mengambil kira pandangan daripada pakar-pakar dari dalam dan luar negara. Dan di samping itu, pelan ini dan kedudukan serta pencapaian sistem pendidikan kita ini dibenchmark dengan pencapaian oleh negara-negara lain dan penilaian dibuat secara begitu objektif, maka sewajarnya lah kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Nasir Mahyudin Nasir kepada Menteri Pelajaran. Dan kalau ada satu bidang yang amat penting lagi kritikal untuk masa depan negara kita, tidak lain dan tidak bukan ialah bidang pendidikan negara kita. 11 anjakan paradigma, maka ini adalah cerminan generasi akan datang yang boleh membawa negara kita ke menuju kejayaan. Laporan Kerajaan Malaysia dalam bidang pendidikan semenjak merdeka 55 tahun bukanlah kecil. Seawal tahun 1980, Kerajaan Persekutuan telah membelanjakan peratusan yang tinggi daripada keluaran dalam negara kasar untuk pendidikan rendah, menengah dan tinggi. Dan bauran ini merupakan antara peruntukan yang tertinggi di rantau Asia. Pada tahun 2011, perbelanjaan pendidikan merupakan 3.81% daripada keluaran dalam negara kasar dan 8.7% daripada perbelanjaan kerajaan setakat ini. Dan barangkali bila nak laksanakan blueprint ini, peruntukan ini perlu kita tambah. Sekarang ini adalah selaras dengan trend negara-negara maju seperti Jepun, Korea, Singapura dan lain-lain lagi. Maka kita sebagai pemimpin perlu mempunyai keberanian moral untuk sebanyak mungkin depoliticize bidang pendidikan. Ini bagi memastikan kita membuat keputusan berdasarkan kepentingan anak-anak kita dan bukanlah bersifat populis. Laporan yang dilancarkan hari ini adalah laporan awal yang diterbitkan bagi menjemput cadangan balas, kritikan, komen dan sokongan. Ia sesuai dengan hakikat seperti mana saya saban kali sebut bahawa era kerajaan mengetahui segala-galanya dan memiliki monopoli terhadap kebijaksanaan telah berakhir. Kerajaan menjemput semua rakyat Malaysia mengambil peluang untuk meneliti, memberikan input mereka terhadap pelan yang amat penting. Untuk mengawal laba masa depan, kita perlu berani melabur, berani menyemai secara bijak
dan membuat perubahan yang perlu kita lakukan bagi mencapai keberhasilan yang bersifat lonjakan berganda. Kita mesti faham bahawa the new economy thrustnya ialah knowledge, innovation and technology. Jadi sistem pendidikan kita mesti mampu dipersesuaikan untuk menghadapi cabaran ini. Di dalam laporan yang dibentangkan ini, kerajaan mengambil sikap yang bertanggungjawab dan kita memerlukan penyelesaian yang kreatif dan inovatif. Kita memerlukan komitmen dan kepakaran. Kita memerlukan pengorbanan dan sumbangan semua segmen masyarakat bagi merongkaikan sebarang masalah. Saudara-saudari sekalian, kita tak nafikan bahawa kita telah melakukan banyak perubahan. Yang seri utama sistem pendidikan negara kita telah kita terapkan semenjak Penyata Raja pada tahun 1956. Kemudiannya diikuti laporan Rahman Khalid dan yang terkini ditegaskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Kita bertuah kerana kita hidup dalam sebuah negara yang unik. Kepelbagaian kita anggap sebagai satu kekuatan pada negara kita yang kita cuba tangani dengan sebaik mungkin walaupun tidak kurang hebatnya cabarannya. Kita juga terima hari ini kita generasi terkemudian bahawa penganjur-penganjur bapa-bapa kita yang telah mengasaskan negara kita dengan segala kebijaksanaan mereka telah memilih jalan integrasi, bukan jalan asimilasi, tapi jalan integrasi. Berbeza dengan setengah-setengah negara yang lain, tapi ini jalan yang telah dipilih oleh kita sejak dulu lagi. Dan kita tidak boleh, it's irreversible. Kita kena terima ini sebagai our legacy. Dan tidak ada bidang yang dapat mencerminkan perkara ini dengan lebih jelas banding dengan apa yang kita lihat dalam sistem pendidikan nasional kita. Begitu banyak jenis sekolah ada dalam sistem kita. Kita ada sekolah kebangsaan, kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, kita ada sekolah agama, kita ada sekolah menengah persendirian Cina, kita ada sekolah yang kita sebut sebagai sekolah mubalik, sekolah swasta, sekolah antarabangsa. Saya tak fikir ada negara lain ada sistem yang begini banyak jenis sekolah. Tapi kita kena manage perkara ini. Sebab ini sudah merupakan legasi kita. Oleh itu, Pelan Pembangunan Pendidikan yang baru ini 2013 kepada 2025, saya dapat penegasan daripada Tan Sri Mahyudin tadi dan sebelum ini bahawa segala manfaat perubahan kesannya mesti kita sasarkan pada semua jenis sekolah yang ada dalam sistem pendidikan negara, supaya pelajaran jangan jadi bahan politik mana-mana pihak. Semua akan dapat manfaat daripada pelaksanaan pelan. Sebab ini kita sudah terima sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kita. Finally, sebab kita ada ahli panel kita antarabangsa, I would like to thank members of the International and Malaysian Review Panel and the Dialogue Panel for your commitment and contribution towards the betterment of the education system. I would like to seek your continuous support to
to work with the government through the Ministry of Education in ensuring a quality education system for future Malaysians as we move together towards the finalization of the education blueprint at the year end. Like everything else, the key element is the execution strategy. And this is the key to achieve the desired outcome. The government will fully support the Ministry of Education to ensure the successful implementation of the blueprint, to allay any doubts and cynicism about our ability to deliver. Again, I must stress, we must not work in silos, but as a national integrated team across ministries and agencies to deliver real change and progress in our education system. The stakes are too high. We cannot fail the Malaysian people. Akhir kata, dengan mengucapkan terima kasih pada semua pihak sekali lagi, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan seperti itu melancarkan laporan awal Plan Pembangunan Pendidikan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita berikan tepukan atas pelaksanaan buku laporan awal Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 oleh Yang Amat Terhormat. Yang sangat baik. Jadi dalam kita menuju era transformasi pendidikan, unsur-unsur yang perlu ada dalam bidang pendidikan itu banyak yang terkandung dalam plan pendidikan tersebut. Antaranya meningkatkan profesion keguruan, ya, sebab daripada guru yang ada kualiti yang tinggi barulah dapat melahirkan generasi muda yang boleh menjadi modal insan kepada negara kita. Jadi semua yang ke-11 tindakan itu adalah sangat cemerlang dan saya mengucapkan tahniah kepada ahli panel. Jadi boleh komen tentang PM ada cakap tadi tentang kuasakan bahasa Melayu kita. Ya, itu sebenarnya adalah impian kita bersama, kerana kalau kita lihat dari awal pun dari penyata Razak, bahasa Melayu itu sebenarnya menjadi satu agenda negara yang sangat penting dalam menyatu padukan rakyat di negara ini. Jadi dalam integrasi masyarakat kita, bahasa perlu menjadi tunggak perpaduan, alat yang sangat penting untuk menyatu padukan rakyat. Dan ini juga adalah imej negara, kerana setiap negara mesti ada satu bahasa kebangsaan yang kukuh, yang dikuasai oleh semua rakyat. Apalagi Malaysia yang mempunyai latar belakang pelbagai latar belakang budaya, bahasa dan kepercayaan ini perlu diikat, disepadukan melalui satu bahasa, iaitu bahasa Melayu yang menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan kita. Dengan bahasa itu, insya-Allah kita akan bersatu padu. Terima kasih. Apa yang telah dikemukakan itu anjakan, 11 anjakan itu memang adalah strategi yang baiklah untuk merangkumi ke semua kehendak rakyat Malaysia, UMNO dan para pendidik serta pelajar-pelajar kita khasnya lah. Right. Yang menarik kepada kita ialah, menarik pada saya ialah satu, iaitu memartabatkan profesion perguruan, di mana seseorang guru tu boleh diberi kenaikan pangkat lebih awal dan mereka akan rata-rata akan dipandang tinggi oleh masyarakat lah, kerana kita ni satu profesion yang bukan saja mulia tetapi juga
mempunyai satu platform yang tinggi di kalangan profesional yang sedia ada. Ya, pandangan saya sebagai seorang pendidik lah, dia satu yang melihat pandangan dari semua golongan. Itu yang paling penting. Bukan maksudnya kita bias kepada pendidik saja, tetapi kepada semua golongan masyarakat. Saya nak sentuh itu saja kan. Okey, tentang pelambanian. Wan Syuib bin Wan Ahmad dari Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat. Okey, sama. Cakap. Sekarang. Kami setuju. Biar aku cakap. Kami setuju. Okey, saya cakap. Okay, laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia terbaik, betul tak? Betul. Kami setuju. Baik.